Assalamualaikum, saya Musa Ahmad. Hari ini saya akan tunjuk cara upload website ke hosting server atau lebih dikenali sebagai publish website. Untuk mengikuti tutorial ini, anda perlukan 1. Nama domain dan web hosting. 2. File website yang nak di-upload. 3. Software bernama FileZilla. Tutorial ini ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah menyambung FileZilla dengan hosting server. Kedua, proses upload website. Okey. Kita pergi ke bahagian pertama, iaitu menyambung FileZilla dengan hosting server. Okey. Kita pergi dekat kita buka FileZilla client. Kemudian pergi dekat file, klik site manager, klik new site dan type saja nama website anda di sini atau nama anda. Okey. Kemudian klik atas nama yang anda type tadi dan dekat ruangan ini. Okey. Di sini anda perlu mengisi maklumat web hosting anda seperti host, user dan password. Semua maklumat ini terdapat ketika anda mendaftar web hosting dengan mana-mana syarikat. Selepas selesai membuat bayaran syarikat hosting itu akan menghantar 2 email. Dalam email tersebut ada maklumat web hosting anda seperti username, password, cPanel dan lain-lain. Okey, jadi saya isi host saya kat sini. Okey, dekat logon type ni pilih normal. Masukkan username anda. Masukkan password. Kemudian klik connect. Okey, sekarang ni kita dah berjaya menyambung FileZilla dengan hosting server. Anda lihat di sini, bahagian local site ini adalah lokasi dalam laptop atau dalam komputer anda, dalam hard drive anda. Okey, local site. Bahagian ini dan bawah ini adalah ruangan ataupun lokasi file-file yang berada dalam komputer anda. Bahagian sini sebelah kanan remote site adalah file-file yang berada dalam hosting server anda. Okey. Sekarang ni klik dekat tanda plus ni. Kemudian scroll ke bawah dan cari satu folder yang bernama public_html. Double klik atas folder ni. Okey, public_html. Okey, di sini untuk pengetahuan anda perlu faham apa itu root directory dan juga subdirectory. Okey. Folder tadi bernama public_html, lebih dikenali sebagai root directory. Apabila anda upload semua file website anda masuk ke dalam folder yang bernama public_html ini, maka pengunjung
yang nak melayari website anda perlu type www. Contohnya musaahmad.com. Mereka perlu type nama domain anda sahaja. Kemudian website akan terpapar. Ada lagi satu cara, iaitu upload website masuk ke dalam subdirectory. Contohnya, dalam public_html anda create ataupun cipta satu lagi folder, apa saja nama yang anda boleh letak, yang anda nak letak. Contoh, web saya. Contohnya, web saya. Kemudian anda upload semua file website anda masuk ke dalam folder yang bernama web saya. Maka pengunjung website anda perlu type nama domain anda, kemudian /web saya. Contohnya www.musaahmad.com/web saya. Kemudian website anda terpapar. Jadi ada dua pilihan. Jadi dalam tutorial ini saya akan tunjuk cara kedua ini. Okey, sekarang ni dekat public_html saya nak cipta lagi satu folder yang bernama web saya. Okey. Klik kanan atas public_html, kemudian create directory dan type, delete yang new directory ni, delete. Okey, kemudian type web saya. Contohlah, anda boleh type nama apa saja di sini. Okey, kemudian klik OK. Okey. Sekarang ni dalam public_html saya klik atas folder yang saya baru cipta tadi, iaitu web saya, double klik. Okey, sekarang ni kita berada dalam folder yang bernama web saya. Okey, anda lihat di sini dalam folder public_html dan dalam public_html ada lagi satu folder bernama web saya. Okey, sekarang ni kita berada di web saya. Okey, sekarang ni kita beralih ke lokasi dalam komputer kita. Dekat desktop, double klik. Anda cari lokasi website yang berada dalam komputer anda. Contohnya, saya letak folder website saya atas desktop. Jadi saya perlu pergi ke desktop. Okey, klik dekat desktop, kemudian double klik atas nama folder website saya. Contohnya ini adalah website saya. Double klik. Dan ini adalah semua file website saya. Jadi sekarang ni select ke semua folder macam ni. Okey. Pastikan anda select semua file. Kemudian klik kanan dan pilih upload. Dan upload ni mengambil masa. Kalau website anda sangat besar, jadi ia mengambil masa yang lama. Jadi kita tunggu sebentar. Okey, apabila anda nampak dialog box ini, anda perlu klik OK, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita dah berjaya upload website kita. Okey, kita try buka web browser kita dan type www.musaahmad.com/web saya dan klik enter. Okey, anda lihat di sini kita dah berjaya upload website kita. Ini adalah website yang saya upload tadi. Semuanya okey.
Okey, ini adalah cara kita upload website ke web hosting. Dan kalau anda ada soalan atau komen, boleh hubungi saya atau boleh komen di bawah video ini. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalam.